di zaman sekarang manusia dah tak pandai lagi nak menghormati orang yang lebih tua. Kita selalu dengar orang tua dihormati, yang muda disayangi, tapi tak ada amal pun dalam hidup kita. Jangan kita buat orang yang lebih tua ini, yang lebih tua daripada kita ini seperti kawan kita. Kita layan macam kawan-kawan kita. Jangan macam tu. Salah. Orang tua kat sini boleh jadi adalah orang yang lebih alim daripada kita, ataupun tok guru kita, para ulama, orang yang berpangkat, orang yang berjawatan, ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Kerana apa? Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak di kalangan kami orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dari mereka, dan tidak menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua daripada mereka. Maka jagalah adab kita dengan mereka.